Untuk anda semua yang sedang cari SUV tapi nak nampak gaya premium dan handling yang padu, ini antara model underrate yang ramai tak perasan. Inilah CX-3 1.5 GVC tahun 2022. Nampak kecil tapi bila korang drive, dia rasa macam kereta Eropah. CX-3 ni masih bawa DNA Kodo Design Language. Bentuk dia slack, sporty dan jujur kecakap. Walaupun model 2022 ni, dia tak nampak macam outdated langsung. Dengan datangnya lampu depan LED projector dengan rupa DRL, signature Mazda memang bagi tajam. Grill depan dia gloss black, nampak mahal. Dari tepi body dia ada lane, nampak simple tapi padat. Dari segi reka belakang, ada spoiler kecil, lampu LED bulat yang buat nampak lebih garang dan klasi. Pendek kata dia kecil tapi ada rupa macam premium lah. Masuk je dekat dalam ni terus rasa premium. Material lembut dekat bahagian dashboard, steering leather, meter simple tapi clear. Screen information 7 inci, Mazda Connect. You guys boleh guna Apple CarPlay ataupun Android Auto. Korang juga boleh kawal pakai knop tengah ni, senang gila masa tengah driving. Seat dia tebal, selesa untuk daily drive. Cuma ruang belakang ni agak sempit sikit. Sesuai lah kalau korang ada family yang kecil ataupun ada dua pasangan sahaja. Dari segi enjin dan performance, Mazda CX-3 ni dia menggunakan enjin 1.5 liter Skyactiv G yang menghasilkan 114 horsepower dan 149 Nm torque. Dia tak laju, tapi bila korang bawa, dia rasa smooth dan sedap. Dari segi gearbox, dia ada 6 speed automatic. Dia ada responsif dan sistem GVC bagi handling lebih stabil masa korang corner. Mazda ni dia memang fokus dekat driving feel lah. Sebab bila korang bawa, bila korang ada feel, korang rasa selesa dan korang lebih confident semasa korang memandu. Dari segi comfort dan juga safety dia lengkap. Dia ada 6 airbag, ada ABS, ada traction control, ada GVC Plus. Ride dia firm tapi bukan keras lah. Jadi kalau korang yang suka stabil dan kemas masa memandu, CX-3 ni dia sesuai. Senang cerita, dia bukan SUV untuk laju, tapi dia enjin untuk korang drive setiap hari. Siapa yang layak untuk Mazda CX-3 1.5 GVC ni? Untuk yang suka SUV kecil tapi nak feel premium, handling yang sedap dan nampak klasi. Ini memang pilihan yang terbaik. Ikutkan harga asal lebih kurang RM120,000, tapi sekarang ni abang kakak boleh dapat dengan harga RM80,000 sahaja di Carco. Kereta dari segi mileage masih lagi rendah, below RM20,000. Kereta pun boleh dapatkan full loan. So untuk more information, abang kakak boleh tekan Service Plus. Abang kakak boleh contact Carco Malaysia.